Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Pagi ni memandangkan Walanon dia sangat suka dengan cerita jasa Firaun ni. So, aku pun ingat nak ceritalah, kan? Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu. Setan ni kerja dia bukannya untuk menghasut saja tau, tetapi menzalimi juga. Ni ada kisah dia ni. Pada satu hari tu, Firaun ni telefon lah si Dajjal. Dajjal, kau datang jumpa aku Dajjal. Aku ada ganjaran bernilai 1 trilion ringgit nak bagi dekat kau. Firaun kan ada jasa, tapi jasa dia dengan Dajjal je lah. Dajjal dan Setan Yahu. Setan Yahu lah. Setan. Kan? Jadi apabila Dajjal ni nak datang dengan Firaun, nak ambil ganjaran 1 trilion ni, so berjoget-joget lah. Kan? Habis tu dapat 1 trilion. Nama pun Dajjal, kan? Mana boleh duduk senang? Lagi dah ada modal, tak boleh duduk senang. Jadi dia panggil lah setan. Setan Yahu, kan? Kau mari, aku dapat 1 trilion daripada Firaun ni, kata dia. Kau pergi zalimi umat-umat manusia yang ada dekat mana tu? Guys, kat mana guys? Tanah suci umat Islam ni kat mana? Kau pergi, kau hancurkan cukup-cukup, kau binasakan cukup-cukup, kan? Sebab tu tadi kata aku apa? Setan ni, dia bukannya kerja menyesatkan anak-anak Adam je. Bukan nak menyesatkan umat Islam saja, tetapi menzalimi umat Islam juga. Itulah kisah dongengnya. Macam mana Walanon? Kan? Macam mana Walanon? Kisah Firaun ada jasa daripada aku ni. Korang sokong tak? Kalau korang sokong, jangan lupa follow, kongsi, share kan? Like, kan? Fantastik tak? Ni kalau terang dengar ni fantastik ni bagi mesti Mr. Bombastic, kan? Mr. Bombastic. Walanon Tegar, pentasub. Cerita ni tak ada kena-mengena dengan orang yang yang masih hidup ataupun yang tak mampus lagi tu. Tahu? Tak ada kena-mengena. Ni kisah dongeng, kan? Tapi bukan daripada sufi-sufi lah. Bukanlah, ni daripada aku lah, kan? Teruskan menyokong. Teruskan.